47 warga emas pergi haji ditipu oleh ejen. Sampai ke Jeddah, diorang baru tahu diorang tak ada visa haji and diorang pergi Mekah jalan kaki. Laluan tikus. Diorang ni 47 orang dipisah-pisahkan jadi small group. Kemudian beg pun diletakkan di mata-mata tempat, tak heret beg semua tempat. Makan tak cukup, kesihatan tak terjaga, dikurung. To make the story short, diorang akhirnya kantoi dan sekarang diorang on the way balik ke Malaysia. I'm not sure diorang siap rukun haji ke tidak. Diorang bayar 30,000 lebih pada ejen ini. Kata anak kepada mangsa, ejen ini adalah agamawan yang ternama. Okay, now I tak faham satu saja. Yes, bagus telah buat report, but kenapa masih tak diwar-warkan secara publicly? Kenapa? Takut kena saman ke? Siapa agamawan itu? You all bacalah artikel itu. Rasa geram.